Ya Allah, bersepah-sepah. Kucing! Mereka asyik terbang di udara. Tapi kali ni, mereka jatuh ke tanah. Hello friends, I am Upin. And we is my team, Ipin. We are the healthiest world after all. Raloka! Milik aku, Raja Bersio. Kau jangan pergi tempat tu. Orang kata tempat itu keras. Setiap kali kau tutup pijak, ambalah musuh kau. Kita kumpulkan semua penghuni hutan dan lawan mereka. Laparnya! Ya, Pak. Kita makan snack Akira dulu. Sedapnya! Akira Snack Noodles memiliki 4 perisa, iaitu rasa balado. Sedapnya! Rasa roasted corn! Rasa seperti jagung bakar. Rasa kentang manis pedas. Manis pedas enak banget. Rasa kentang barbecue. Rasa seperti barbecue yang sebenar. Snack Akira, snack yang penuh kejutan. Betul-betul. Dah lambat ni. Kukra, snack sedap. Bahagian 1. Snack rangu. Beg kecil boleh dibawa dan sedia dimakan di mana-mana. Berbagai perisa. Dapatkan. Kenapa, Kak? Tak dengar bunyi krok-krak. Bagi sini mikrofon tu. Nah. Rosak ke? Tunggu kejap. Sementara tunggu, boleh makan snack ni? Makanlah. Tapi jangan habiskan. Yeay! Ipin, tolong berbasikal. No, kita orang tengah tolong kakak buat video. Video makan snack. Makan snack? Lagi seronok dari lumba basikal. Snack apa? Snack? Mi semua. Ini snack kesukaanku. Agak dah. Ini snack dari negara kamu, Indonesia. Ya, benar. Aku tahu kok tagline 2 produk ini. Diperbuat dari kentang asli berkualitas, pilihan semua orang. Sedap. Kalau yang ni? Sini. Nikmati setiap gigitan. Enak dimakan kapan aja. Asyik. Saya suka.
Bukan Susanti. Macam dalam iklan TV. Sedap. Gimana kamu bisa dapat banyak gini? Entah. Kena tanya Kak Ros. Akak upah kita orang untuk buat video makan snack ni. Wah, dapat makan snack dan dapat upah lagi. Aku pun nak. Kita orang pun nak. Kita orang boleh makan sama. Boleh? Tapi tak ada upah. Alah, kenapa pula? Sebab kita kena berlakon sambil makan. Senang je. Buat macam ni. Sedap. Beli cepat sebelum kehabisan. Kau kena makan sambil bunyi kruk-krak. Bunyi tu buat orang rasa betapa rangup dan sedapnya snack ni. Macam mana? Tunjuklah. Cepatlah. Boleh? Asik. Buat aku pingin makan sekarang. Ya loh, saya suka. Buat aku terliur juga. Boleh kita makan? Makanlah. Banyak mana pun. Nasi ni. Wah, enak banget. Pengen lagi. Dua-dua snack ni memang sedap. Kau suka yang mana? Aku suka yang bentuk mie ni. Kalau makan rasa kenyang. Aku suka yang ni. Pedas-pedas manis. Sedap. Aku juga. Aku kalau percuma, semua pun aku suka. Boleh aku ambil bawa balik? Kalau semua nak ambil, ambillah. Terima kasih Upin Ipin. Dah, jom balik. Bye. Upin Ipin, boleh mula balik. Mikrofon habis bateri je rupanya. Masing-masing pegang 2 paket snack. Cepat. Kenapa tu? Pedis. Apa? Korang makan semua? Kan akak dah kata jangan habiskan? Bukan kita orang, Kak. Kawan-kawan tadi, dia orang ambil semua. Betul tu. Kawan-kawan? Mana? Tak ada siapa pun kat sini kecuali korang? Cakap betul-betul. Tadi ada. Dia orang dah balik. Tepi sikit. Akak nak pergi mana? Menyusahkan orang je. Nak ikut. Akak, tunggu akak. Lajunya akak jalan. Sampai hati dah tunggu kita. Akak pergi. Seorang je, Ros. Penat nampak? Berlari maraton ke? Ya, kejar akak. Betul. Mana akak? Ada pun. Kira Kejap. Banyaknya akak beli. Semua ni untuk kita orang ke? Terima kasih akak. ini semua untuk buat video. Bukan untuk makan saja-saja. Video apa? Aku sedang buat video promosi makan kedua-dua snack ni. Oh, rajinnya kau. Mestilah. Akak rajin sebab dia jadi rakan Aku jadi rakan afiliasi untuk snack ni. Lagipun aku memang sukakan snack ni. Sedap! Oh, ya ke? Nanti aku cuba. Tapi bijaklah kau. Sambil makan benda kau suka, sambil cari pendapatan. Bagus. Itulah. Dah rancang nak buat video bunyi snack terenak. Tapi ada 2 budak ni rosakkan rancangan. Geram betul. Aku syurkan kau buat video tu kat sini. Buat lagu pendek, aku main gitar. Bagus juga tu. Upin Ipin sedia. Kita buat video sekarang. Jom. Nikmati setiap gigitan bikin happy.
Abang jual. Bunyi kukak buat orang teringin nak makan. Akak yang ajar. Tepi sikit. Kak, marah lagi ke? Tak. Sebab korang dah lakon bagus tadi. Terima kasih. Semoga promosi video korang berjaya. Nanti semua orang akan cari dan beli snack ni kat kedai abang. Abang pun untung. Snack sedap mesti laku punya. Betul-betul harga pun mampu beli. Bagi sikit, abang nak cuba? Rasilah. Betul sedap. Kena tambah stok ni. Ipin, buat apa sini? Beli snack ni ha. Mail, ini snack kita mau beli. Kedai Abang Is ada jual ke? Ada? Tapi dah habis. Kak Ros dah beli semua. Kenapa nak beli snack ni? Sebab sedap sangat. Kawan-kawan bagi aku dengan janji rasa tadi. Oh. Ros, baik cepat naikkan video tadi. Bagi dia viral. Muat naik. Sedap juga kita nyanyi kan? Betul-betul. Kita tengok hasilnya nanti. Dah, jom tidur. Selamat malam, Akak. Selamat malam. Bagi beli. Amal orang. Sebab tu. Patutlah laku betul ya. Untung Abang Is. Benda sedap. Harga berpatutan. Memang orang suka beli. Kalau ada promosi, mesti lagi meletup. Betul-betul. Tapi susah juga bila dah viral ni. Kita nak beli pun tak dapat. Nak ke? Kau muncul dari mana? Aku tolong Abang Is hantar barang. Sambil makan snack ni, beg dia kecil, ringan dan senang dibawa. Sambil jalan pun boleh makan. Aku ada macam-macam perisa. Kau pun suka makan snack ni? Terutamanya perisa jagung bakar. Aku kan memang minat jagung. Kau suka yang mana? Mestilah barbecue. Itulah. Lepas dah rasa snack ni, asyik teringin je. Dapat makan baru rasa puas. Betul-betul. Bila dah dapat yang paling sedap, susah nak ditukar ganti. Tahu tak apa? Mail, kau jadilah rakan afiliasi snack ni. Macam Kak Ros. Masyur. Mata akak pun jadi duit. Tengok, kecing-kecing. Wow. Kalau macam tu, tinggilah upah korang. Lakon video viral tu. Tak tahu, akak bayar ikut suka hati dia. Oh. Aku tak perlu jual snack ni sebab orang dah boleh beli di kedai Abang Is. Betul lah tu. Akak! Akak dah keluar. Kenapa? Kita orang nak tanya pasal upah video hari tu. Akak dah janji, tapi tak bagi pun lagi. Oh, rezeki jangan ditolak. Minta jangan tak minta. Minta apa? Minta upah. Ini upah korang. RM5 je. Cukuplah tu.
Yang lain akak dah masuk dalam simpanan korang. Tengok ni. Wah, masyuk. Alhamdulillah. Semuanya rezeki. Kruk-krak, kruk-krak. Snack sedap. Uish, rasa nak makan pula. Ada lagi ke, Kak? Tak boleh. Snack tu memang sedap. Tapi jangan makan sebelum sarapan, makan tengah hari atau makan malam. Huh? Kenapa? Sebab akak dah masak. Kenalah makan masakan akak. Tapi sekarang kan petang, waktu makan snack. Betul. Wah! Kruk-krak, kruk-krak. Nikmati setiap gigitan. Bikin happy. Snack kentang dari kentang asli. Rangupnya lain, bikin hendak lagi. Kruk-krak, kruk-krak. Rangup pelbagai perisa. Sikapnya terasa, semua orang suka. Kruk-krak, kruk-krak. Snack ni dan kentang, sekali coba pasti cinta. Memang senang. Kruk-krak, kruk-kruk-krak. Nikmati setiap gigitan. Bikin happy. Snack kentang dari kentang asli. Rangupnya lain, bikin hendak lagi. Kruk-krak, kruk-krak. Rangup pelbagai perisa. Sikapnya terasa, semua orang suka. Kruk-krak, kruk-krak. Snack ni dan kentang, sekali coba pasti cinta. Memang senang. Kruk-krak, kruk-krak. Rangup pelbagai perisa. Sikapnya terasa, semua orang suka. Kruk-krak, kruk-krak. Snack ni dan kentang, sekali coba pasti cinta. Memang Laparnya. Apa? Kita makan snack Akira dulu. Sedapnya! Akira Snack Noodles memiliki 4 perisa, iaitu rasa balado. Sedapnya! Rasa roasted pork.